ruang. Jalan berliku tentu mencabar. Bersama kita harungi. Orang muda, ikut harapan bangsa. Mara depan, negara tentu cerah. Ruang semangat, kita berjuang. Bersama menuju cita-cita rakyat. Yang datang dari seluruh negara di peringkat pusat dan khususnya pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat dan pemimpin politik dari Sabah. Saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Biarlah secara bersendirian bagi pihak parti Islam Nusantara PAS sebelum rakan-rakan yang lain yang berkalangan Pakatan Rakyat. Saya yang datang dari Semenanjung meminta ampun dan maaf kepada rakyat Malaysia Timur termasuk Sabah kerana perangai pemimpin-pemimpin negara kita yang datang dari Semenanjung yang telah mengajak Malaysia Timur bersama menubuhkan Malaysia untuk mencapai kemerdekaan bersama. Walaupun malam ini kita menyambut tahun yang ke-49. Malangnya, walaupun kita telah berjaya merdeka daripada penjajah asing, tetapi kita tidak merdeka daripada kongkongan pemimpin-pemimpin di kalangan bangsa kita sendiri. Kemerdekaan yang sebenar mestilah kita bebas daripada pemimpin-pemimpin yang menyalahgunakan kuasa, yang tidak menunaikan amanah. Mungkin ramai yang bertanya, mengapa PAS, Parti Islam Malaysia, sebuah parti yang berdasarkan kepada agama Islam, boleh mengadakan persefahaman dengan parti-parti dan kaum bukan Islam. Suka saya menegaskan, Islam yang kami anut adalah agama yang mengajar bukan sahaja beribadat, termasuk mengajar politik dan cara hidup. Dalam politik dan cara hidup, kita disuruh berlaku adil kepada seluruh manusia, dan kita disuruh bekerjasama menentang yang zalim, siapa saja yang zalim. Dan kita disuruh bersama menegakkan sebuah kerajaan yang adil untuk semua. Islam mengajar kita berbagai kaum, berbagai etnik, berbagai agama dan budaya sepatutnya tidak boleh memecahkan kita di antara satu sama lain. Walaupun di sana
Terdapat titik-titik perbezaan, percanggahan dan pertentangan. Namun di sana ada titik-titik persamaan. Persamaan itu ialah hidup bermasyarakat. Di antara hidup bermasyarakat itu ialah berpolitik. Bagi menggunakan tenaga manusia berbagai kaum yang mempunyai berbagai-bagai kebolehan, berbagai-bagai pengalaman. Sekiranya disatukan berbagai pengalaman ini, boleh menjadi satu kekuatan kepada kita sebenarnya. Malangnya 49 tahun ditubuhkan Malaysia. 50 tahun lebih tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Mengapa negeri yang banyak hasil di Sabah, seperti Sarawak, di Semenanjung, Kelantan dan Terengganu menjadi rakyat paling miskin, paling ramai daripada negeri-negeri lain? Menunjukkan bahawa di sana ada tak betul, ada silap. Menyalahgunakan kekayaan, menyalahgunakan nikmat yang ada di negeri, tidak dibahagi dengan adil berakyat. Dalam buku Jingga kita menjanjikan, sebagai contoh, 20% royalti petroleum kepada negeri yang ada hasilnya, dan lagi PAS yang menyatakan Islam, mengikut konsep Islam di dalam politik dan negara. Kita tidak boleh memindahkan hasil sesuatu wilayah kepada kerajaan pusat. Selagi hasil itu tidak boleh menyelesaikan kemiskinan di mana-mana wilayah. Ini ajaran agama kami. Kita tidak boleh mengangkut hasil negeri Sabah, hasil Sarawak, selagi masalah rakyat Sabah dan Sarawak belum diselesaikan. Sembilan tahun masih ada kawasan pedalaman yang tak ada kemudahan jalan, yang tak ada kemudahan elektrik, masalah bekalan air bersih yang dipaparkan selama Kelantan, Kedah yang kita perintah. Biar rakyat Sabah lebih bijak daripada ala-ala media yang tak bernyawa, yang digunakan untuk menipu rakyat. Demokrasi adalah hak rakyat menjadi hakim. Sepatutnya rakyat menggunakan demokrasi ini untuk menghukum parti yang memerintah kalau parti itu tak betul, khianat. Sebagaimana berlaku di negeri-negeri lain di dunia ini, di negeri lain di dunia ini, di Amerika, di India, termasuk di Filipina, sekarang di Indonesia. Rakyat menggunakan demokrasi. Rakyat adalah hakim. Rakyat tak boleh ditipu. Saya percaya perubahan yang berlaku di Sabah pada hari ini adalah petanda-petanda yang sangat baik. Saya tak tahu bagaimana media nak laporkan kehadiran malam ini. Nak tulis 300 orang bohong, nak tulis 50,000 takut dia marah oleh ketua. Suka kamulah nak tulis berapa banyak. Yang penting ialah kita yang menjadi saksi pada malam ini, menyampaikan mesej
kepada seluruh negara. Dari sekarang kita mahu buat perubahan, tukar kerajaan. Saya ulangi ucapan Datuk Lajin baru-baru ini. Bukan satu Malaysia, satu Malaysia. Bukan satu Malaysia yang sebenar. Kita mahu satu Malaysia yang sebenar. Mari kita kerja kuat. Kita rakyat yang bebas, merdeka. Tidak ada siapa yang boleh memperhambakan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.